Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan kongsikan cara untuk buat tugasan di Google Classroom menggunakan telefon. Mula-mula tekan Classroom. Di sini kita tengok kelas 1 Ibnu Sina 2026 ni. Kita perlu join kelas ni. Jadi dekat situ kita tekan perkataan join untuk masuk ke kelas tersebut. Kalau cikgu bagi banyak tugasan, dekat sini banyaklah folder. Tapi dekat sini hanya ada satu folder. Jadi kita tekan folder itu. Cikgu bagi tugasan dalam bentuk link. Kita klik link ni. Kita isikan apa maklumat yang cikgu nak. Kemudian jawab soalan tu. Bila kita dah siap menjawab, kita akan tekan submit. Dan klik pada view score untuk paparkan skor markah yang kita dapat. Di sini kita dapat 90%. Screenshot markah ni sebab nak hantar pada cikgu. Itu saja perkongsian saya. Terima kasih.